Hey, ni gas letak surut tepi kenapa? Lebih. You tahu tak boleh lebih kan? Tapi kenapa you letak lebih? You sorok pula tu. Kenapa tamak sangat jiwa tu? Cem, tengok belakang Cem, ada berapa tong tu? Cem. Harga ni, minyak masak sawit ni, lesen ada satu hal, okey. Ngam. Dia pula ada harga maksimum. Dia tak boleh sebarang-sebarang dia letak harga tu. 2 kilo berapa ringgit dia jual? 13.50 sen. Yang itu salah. Tak boleh. So yang ni kita ambil tindakan. Memang you ada lesen, tapi dia ada harga yang you kena ni. Kena jual. Tak boleh sebarang-sebarang letak harga. Cerita dia macam gini. Kalau minyak ada, you jual, tak ada masalah. Minyak ada, you tak jual, masalah. Nombor 1. Nombor 2, minyak ada, you jual lebih RM2.50. Itu pun masalah. Okay, betul Ini bukan saya cakap ni, ini memang ada kat sini. Dia kena jual, harga maksimum dia RM13.30 2 kilo. Walaupun dia minyak botol, tapi dia tetap kita ada harga runcit maksimum dia. Tapi macam mana? Alip apa dia? Alip macam mana pula? Alip mana pula? Okey, teruskan. Alip mana? Okey. Salesman ni lah. Okey. Kenapa dengan Alip? Kita tanya, dia cakap harga itu. Apa pula ditanya je? Sekarang ni kedai you ke kedai Alip? Okey. So, siapa yang tentukan harga? You yang jual barang, bukan Alip. Alip jual barang dengan you. Alip bata. Alip pergi bar pergi tar. Kita datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, dah kena saman pun apa semua. Tapi masih lagi berlaku. Kenapa? Kurangnya pemantauan di peringkat tertinggi melihat yang apa berlaku di bawah. Yakni managing kepada masyarakat atau pekerja-pekerja yang berada di bawah sana. Benar kata orang dahulu. Benar kata orang dahulu. Bila berniaga kena bersungguh-sungguh. Ni apa, Lip? Ya ke ayam? Betul lah, ayam? Ke ni jutawan yang sedang menyamar ni, Lip? Kau adjust balik tempat dia balik, weh. Ini seksa binatang tau. Masak? Sembelih terus dua-dua. Panggil keduri kat sini. Boleh? Malam datang. Tak nak ini ayam kejut orang tidur ni. Tak apalah. Potong. Tak nak potong letak depan balik. Ni seksa betul ni duduk sini. Mak dia tengok you. Nampak dia tengok? Tak nak tengok you. Bukan saya tiba tau. Dia kata, aduh leh.